Okey, untuk muka surat ini, muka surat 38 dan 39 ni, muka surat ni adalah digunakan kalau kita nak convince pelanggan kita tu supaya dia upgrade kepada D4. Ataupun kawan tu dia tu memang ada duit, kita nak yakinkan dia ambil package D4. Okey, macam mana salah satu kaedah nak buka minda dia? Okey. Beza tuan-tuan kena buat macam ni. Beza simpanan pelaburan dengan kita melabur di Bioris. Kita tengok kalau kita simpan kat bank 5,200 dalam tempoh 12 bulan, setahun lah. Okay, kadar yang selalu ni bank bagi ni dia tak menentu. Tapi saya ambil purata lah 5%. Tengok 5%. Bank hanya boleh bayar RM260 je. Di apa bank. Tapi kalau kita melabur di Otai Post, contohlah kita ambil package 5,200, okey. Kita kenalkan 4 orang rakan kita. Okey, ajak dia ambil package D4, kita dapat 1,400. Okey. Ataupun kita simpan dekat bank ASB, kadarnya mungkin 6% lah, 12 bulan, baru dapat RM312. Ataupun ditabung haji 5% baru dapat RM260. Ataupun simpan di emas 12 bulan, dapatlah bonus, tapi nak tunggu setahun, nak dapat setahun 300. Apa barang kan. Tapi di Otai Post tuan-tuan tengok kenalkan minggu pertama seorang rakan dapat 1,400. Okey. Minggu kedua kenalkan 2 rakan dapat 2,000. Baru minggu kedua. Minggu ketiga kenalkan seorang lagi rakan dapat RM4,800. Minggu keempat kenalkan 4 rakan, tuan-tuan dapat RM6,800 dalam tempoh sebulan je. Berbanding kita simpan duit dekat bank, baru dapat ratus-ratus. Tuan-tuan, kita di Bioris ni bukan setakat dapat minggu tau, hari-hari. Okey, hari-hari dapat, hari-hari mau, hari-hari shopping. Hari-hari dapat, minggu-minggu dapat, bulan-bulan pun dapat. Jadi ambillah package ni. Rugi sebab apa? Tak ada satu bisnes dengan modal 5,200 yang boleh bagi kita kaya dalam tempoh yang tidak terlalu lama. Tapi di Bioris boleh direalisasikan. Sebab apa? Pertama, kita ada formula. Formula apa? Go 148. Kedua, dia ada kilang dia sendiri. Okey. Ketiga, kita boleh buat produk sendiri. Keempat, plan marketing dia yang menguntungkan. That's why ramai orang datang berbondong-bondong ke kilang Bioris. Dan kita ada sistem. Bisnes ini hanya perlu diurus dengan handphone saja. Okey? Itu saja. Sekian, terima kasih.